Jangan biasakan jatuh cinta dengan wanita makeup BERLAPIS. Kening dilukis, Fazli Yaakob. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Penyanyi dan chef selebriti Datuk Fazli Yaakob menasihati kaum lelaki supaya tidak terlalu terperangkap dengan cinta wanita yang gemar makeup berlapis, termasuk yang suka melukis kening. Menerusi hantaran yang dikongsi Fazli atau nama sebenarnya, Ahmad Fazli Yaakob, 48, di platform Thread. Dia berkata adalah lebih baik memilih calon isteri berdasarkan realiti sebenar, bukan hanya penampilan fizikal. Maaflah, jangan biasakan jatuh cinta dengan perempuan-perempuan yang makeup berlapis, berkening dilukis, sedangkan tiada kening sebenarnya, berlipstik tebal berbanding bibir sebenar, berbulu mata palsu bak, langsir raya dan bermandikan parfum macam pewangi pelembut baju, katanya. Kecuali kalian dah pernah tengok dia tanpa secalit makeup, solekan. Risau nanti kecewa bila satu hari nanti melihat wajah sebenar tanpa dirancang. Cinta berdasarkan makeup sama macam kena scam bila tengok wajah dari media sosial yang berfilter penuh. Tambah juara MasterChef Selebriti Malaysia 2012 itu.